Okey je? Okey. Bismillah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa bidada kalimatihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang di belakang jangan risau, kan makan-makan santai je, jangan risau. Jangan laju-laju tercekik pula nanti. Tak apa, relax-relax je, tak apa, kita santai-santai, chill-chill je. Okey, mana yang mungkin sudah boleh duduk di depan, yang masih makan tak apa. Makan saja sambil-sambil dengar, insya-Allah. Moga-moga kan perutnya, fizikalnya terisi, jiwanya, rohani juga kita nak isi sama, insya-Allah. Baik, jadi alhamdulillah, kaifa halukum jami'an? Apa khabar semua? Alhamdulillah, khair, baik. Saya dimaklumkan tahun ni bermula ya, jamuan-jamuan ni. Ya. Sebelum ni pun, masya-Allah, tahun-tahun sudah pun dah ada. Maksudnya setiap minggu hari Jumaat kuliah dah ada jamuan ya, masya-Allah. Allah barik fik. Satu kita kata usaha yang bagus lah ya juga sebenarnya, sebab faham muslimat pun bila hari Jumaat dah kelam kabut nak lunch lagi, nak salat lagi, nak dengar kuliah lagi kan, mana satu dulu. Jadi bila sekalikan makan ada jamuan, jadi alhamdulillah memudahkan. Jadi jom sebelum kita mula tajuk kita pada hari ini, kita dah masuk dalam gerbang Sya'ban. Alhamdulillah, Allah rezekikan kita masuk Sya'ban, sudah kita lepas namanya Rajab. Dan rupa-rupanya Sya'ban ni nak menuju kepada Ramadan ya, Syahrul Mubarak ya, bulan penuh keberkatan, kemuliaan, keistimewaan. Jadi sebelum kita nak bincang tajuk hari ini, sesuai sangatlah ya, nak masuk pada kita ni awal Sya'ban, nak masuk Ramadan biiznillah ya. Balighna Ramadan ya Allah, ya, sampaikan kami pada Ramadan ya Allah. Dan juga kita masih lagi dalam tak terlewat lagi, kita masih lagi di awal-awal ambang tahun baru. Jadi tajuknya pun saya rasa sangat menarik dan kenalah ya, untuk kita suntik lagi semangat-semangat insya-Allah. Jadi jom sama-sama kita buka dulu kita punya slide dengan moga-moga keberkatannya ya, dengan Ummul Furqan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita bukakan insya-Allah kuliah ilmu kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين. ربي ياسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير، امين يا رب العالمين لله تعالى. الحمد لله. Baik, tajuknya apa sekejap tajuk kita macam panjang je kan. Cinta ilmu di ambang tahun baru. Baik,
Jadi alhamdulillah kita tak terlewat lagi lah ya, walaupun dah hujung-hujung Januari sebenarnya ni ya, dah hujung-hujung, tapi masih lagi kita nak kekal momentum insya-Allah tentang ilmu. Bila sebut tentang ilmu dalam Al-Quran kan banyak tempat Allah bagi perumpamaan dan gambaran perbandingan beza orang berilmu dengan tak berilmu. Ya, ibaratnya kalau orang yang berilmu dia tahu dan dia boleh beza dan dia boleh buat lebih baik. Tapi kalau orang yang tak berilmu, dia tak tahu mana baik dan buruk. Dia tak tahu macam mana cara pun. Sebab itu sangat penting ilmu dalam kehidupan. Dan apa kita nak sebut untuk pembukaan as a muqaddimah, bila sebut tentang ilmu, kalau kita tengok puan-puan muslimat, tengok anak-anak kita ataupun adik-adik kita yang mana lahir-lahir ataupun kita lah masa kecil kan, masa kita lahir-lahir, ada tak orang yang lahir-lahir dia dah tahu semua benda? Ada tak? Tak ada kan? Masya-Allah. Tak ada lahir-lahir dia dah boleh hafal sampai sifir 12. Tak ada. Ya, lahir-lahir dia dah tahu itu betul, itu salah. Tak ada. Ya, bahkan kita balik-balik semua tu kena bersandar pada ilmu. Dan ilmu ni dia adalah proses dan berfasa. Betul tak? Zaman dulu kecil-kecil kita belajar yang mudah-mudah dulu, yang senang-senang dulu, tapi yang senang tu lah asasnya. Tak ada asas, tak cukup asas, yang susah-susah untuk kita, yang lebih sukar susah untuk kita faham. Jadi itu kita sebut ilmu ni proses. Kita kena ada ilmu, dan ilmu ni proses kita kena lalui dan jalan. Tak boleh berhenti. Tak boleh berhenti untuk belajar ilmu. Walaupun secara formalnya mungkin di universiti dah habis, dah tamat, dah graduasi, tapi ilmu dalam kehidupan, setiap saat dalam hidup kita kena sentiasa semangat nak cari ilmu, secara formal ataupun informal. Kan sebab itu subhanallah, moga-moga bila kita makin belajar ilmu, ilmu ni yang bentuk diri kita. Sebab tu setuju atau tidak kalau saya kata, masa dulu kecil kita pun belajar juga tentang solat, betul tak? Kita belajar siap hafal lagi dalam lagu, dalam nyanyian. Kan niat-niat, rukun solat, semuanya hafal belaka. Tapi beza tak ilmu yang masa umur 6 tahun dengan ilmu yang sekarang umurnya 30 tahun tentang solat juga? Beza ke tidak? Oh, Masya Allah, jauh bezanya. Sekali lagi kita sebut, mungkin topiknya sama, perbincangannya setiap tahun dalam fasa hidup kita, itu juga topiknya, itu juga yang disebut, itu juga dibincang. Tapi makin lama kita meningkat usia, ilmu topik yang sama tapi dikupas dengan lebih dalam, dan kita kena belajar lebih berfokus, lebih detail dan teliti insya-Allah. Maka inilah sekali lagi disebut ilmu. Saya suka sebut ini kat mana-mana tempat pun. Ya, saya sekarang pensyarah di College Professional Mawib, ya, dalam Fakulti Pengajian Islam dan Sains Kemanusiaan. Juga sedang melanjutkan pengajian Dr. Falsafah. Bila saya pergi mana-mana, kalau saya jumpa sekarang ni dengan puan-puan dekat takaful, ialah puan-puan lah sebagai kita kata warga kerja. Kalau saya berprogram dengan staff-staff ataupun baru-baru ni dengan pengarah-pengarah ataupun pengarah, kalau kita kata bos-bos pensyarah lah ya. Kalau kita kata kat situ profesor, ada doktor, ada, mereka ni ilmunya jauh lagi tinggi sebenarnya. Maka selayaknya mereka yang duduk di tempat speaker, panel, bukan saya. Tapi tu kita sebut, bila kita berada di ruang-ruang ilmu, apa yang saya belajar pada guru-guru saya adalah, bila kita duduk mana, contoh saya pun, bila kita masuk kelas, ada guru depan, walaupun kita mungkin dah belajar, apa syaratnya adalah kosongkan gelas kita untuk kita isi dengan ilmu yang baru. Sebab inilah kita sebut ni mukadimah tau. Ada orang kata, alah ustazah, nanti-nanti kan, contohlah ni baru bulan 1, nanti bulan 3 ke bulan 4 ataupun lepas-lepas raya nanti buat usrah takaful. Tajuk tu tajuk, alah tajuk ni lagi contoh. Ataupun alah tahun lepas dah bincang lah ni contoh. Kan? Kita pun kata malah lah nak datang, ni mesti akan ada. Percayalah kata-kata saya ya. Mesti orang kata alah malas nak datang, malas nak pergi, ini lagi topiknya, ini lagi ceritanya. Sebab itu syarat orang berilmu adalah di mana pun tempat kita duduk, di mana pun tempat kita berada, gelas yang kita bawa tadi kosongkan siap-siap. Maksudnya tidaklah buang, simpan gelas tadi, bawa gelas yang baru yang kosong, supaya kita dapat isi pengisian ilmu yang baru tadi.
Bayangkan kalau gelas tadi dah penuh kita bawa, kita kata alah ustazah dah tahu dah ustazah nak sebut apa. Dah tahu dah hadis apa, hafal hadis lagi tu. Kan Ramadan nak dekat ni. Nanti asatizah, guru-guru yang datang nanti bincang tentang Ramadan, kita hafal belaka dah. Mana tidaknya setiap tahun benda sama. Contoh. Siap hafal hadis apa, siap hafal benda gini. Jadi sebab itu kita kata walaupun perkara sama, bawa gelas yang kosong biar kita isi lagi dengan benda yang sama walau sama. Biar. Itu namanya ilmu. Ya, jadi apa kita sebut hari ini pun sebagai permulaan, lepas-lepas ini sebenarnya untuk kita pegang di mana pun ilmu kita dapat, macam mana pun ilmu dengan siapa ilmu tadi kita terima, maka terima dengan hati berlapang dada dan terbuka. Sehingga kan kata para hukama, ya, ulama-ulama kata apa? Sehingga kan kalau ilmu itu datangnya daripada seorang anak kecil, boleh jadi kan? Boleh. Ya, maka anak kecil itu boleh jadi guru kita saat itu. Ya, jadi sebab itu kita nak kena berlapang dada dengan siapa ilmu tadi kita terima, ilmu itu macam mana. Maka jom hari ini kita nak bukakan tentang, moga-moga dengan tahun baru 2026 kita lebih bersemangat cari ilmu walaupun topik dan ilmunya sama. Jadi jom kita tengok hari ini ada beberapa perkara kita nak bincang. Pertama, bila sebut tentang ilmu, la budda, tidak boleh tidak, kita akan sebut ini kelebihan orang yang menuntut ilmu. Kan? Kenapa? Kita kena fahamlah. Kerja itu penat, berusaha itu penat, tidak ada yang mudah-mudah di dunia. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, kalau orang yang bermalas-malas, dia takkan dapat ilmu. Nak dapat ilmu kena usaha bukan senang, betul tak? Nak duduk macam ni kan, oh ni orang lain ni kalau dah kenyang ni boleh qailullah ni kan, boleh tidur lelap sekejap ni. Tapi kita berusaha melawan penat mengantuk. Jadi inilah benda-benda penat susah yang kita kata untuk dapatkan ilmu. Apatah lagi kalau orang kat luar, nak dapat ilmu kena belanja, nak dapat ilmu kena kos, nak dapat ilmu kena macam-macam kudrat. Maka nah kita sebut bermalas-malas tidak akan membenarkan ilmu itu datang masuk dalam diri kita. Baik. Sebab itu pertama kita akan belajar tentang kelebihan ilmu. Ada beberapa perkara insya-Allah kita bincang. Kedua, lepas kita tengok kelebihan ilmu untuk bagi motivasi biar lepas ni moga-moga azam 2026 setiap kali usrah takaful buat saja majlis ilmu wanita hari Jumaat, nak datang konsisten insya-Allah. Azam dulu siap-siap. Baik, itu. Kemudian apa? Kedua kita akan belajar daripada ilmu tadi ada penyakit. Masya-Allah. Kan? Kita kata kenapa pula penyakit ustazah? Ya, orang yang berilmu dia pun kena tahu orang berilmu juga ada penyakitnya. Maka macam mana urus penyakit orang berilmu? Macam kita sebut tadilah ni kan. Tadi tu sikit tu. Kan? Dia kata, "Oh, saya dah tahu dah ustazah, malah nak dengar." Tu antara satulah penyakit orang berilmu. Ya. Jadi nanti kita akan senaraikan apa lagi penyakit. Supaya apa? Bila kita tahu simptom-simptomnya penyakitnya, kita boleh elak. Kita boleh rawat insya-Allah. Ya. Moga-moga sebab yakin dan percayalah dengan jalan-jalan ilmu ini, jalan-jalan inilah jalan beri tenang dan bahagia untuk kita puan muslimat. Ya. Mungkin ada orang yang duduk bersama kita hari ini dalam keadaan jiwanya gelisah, jiwa tak tenang. Mungkin juga dalam hati-hati puan-puan yang bersama ni ketika saat ini diuji dengan macam-macam masalah. Mungkin juga sedang diuji dengan kesakitan dan macam-macam ujian dan susah. Tapi yakin, duduk saja dalam majlis ilmu, duduk dengan kawan-kawan yang salihah, yang baik, yang bai'ah, yang baik ini, insya-Allah segala kesakitan Allah angkat, Allah bagi sembuh. Allahumma amin. Setiap susah Allah bagi jalan keluar, moga-moga amin ya Allah. Dan setiap perkara yang kita lalui ketika ini sakit payahnya, moga-moga Allah gantikan segera dengan segala jalan-jalan mudah. Jadi jom kita tengok apa antara kelebihan orang yang berilmu. Baik, ada beberapa perkara insya-Allah. Nak catat-catat terpulang, tak nak catat moga-moga hafal. Ya. Sebab ni bekal ni hingga hujung tahun ni insya-Allah. Moga-moga. Rasa malas-malas lepas ni ingat balik ustazah pesan. Oh, ini kelebihan orang berilmu, dari banyak-banyak kalau tak dapat banyak tadi satu pun cukuplah insya-Allah. Baik, pertama apa? Pertama, dalam Al-Quran Allah firmankan apa dia dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Mujadilah ayat 11. Allah kata, "Yarfa'illah alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Ila akhir ayat. Allah angkat, rafa'a tu angkat. Yarfa'illah, Allah angkat darjat orang yang beriman
dan berilmu itu beberapa darjat. Maka dengan menuntut ilmu Allah angkat darjat. Kan dalam hadis Nabi kata apa? Kalau satu manusia tu Allah nak beri kemuliaan pada dia, berkumpullah seluruh makhluk berserta jin untuk memberi mudarat dan kehinaan, pasti tidak akan boleh kalau bukan dengan izin Allah. Tapi kalau Allah memilih orang tadi untuk diberi kehinaan ke atasnya, berkumpullah seluruh makhluk manusia dan jin untuk memberikan kemuliaan pada dia, mereka semua takkan mampu. Maka ni kita belajar, dengan ilmu Allah sendiri yang akan mengangkat darjat dan kemuliaan seseorang. Maka luar biasa. Jadi moga-moga insya-Allah bila kita, kenapa angkat darjat? Ya, sebab orang yang berilmu moga-moga adabnya terjaga, kan? Kita orang yang berilmu, kita nak cakap kita fikir dulu. Kita orang yang pernah belajar ilmu, kita nak buat kita fikir dulu, baik ke buruk, dosa ke pahala. Maka itu yang memimpin apa ucapan dan tingkah laku kita. Jadi itu kita sebut Allah angkat darjat kita kat dunia lagi, masya-Allah. Moga-moga, kan? Dan kita belajar banyak, kan? Kisah-kisah realiti, kisah-kisah benar yang berlaku dekat sekeliling kita, yang hidupnya orang tak kenal pun, betul? Yang hidupnya mungkin tak terkenal, tak terpandang, tapi bila saat kematiannya Allah angkat darjatnya, dikenali bukan setakat makhluk di bumi, entah namanya terangkat sehingga makhluk di langit juga mengenali. Kan? Kita belajar banyak kisah-kisah kematian yang mencemburukan. Ini maksudnya. Dan kalau kita tengok belajar pula daripada deretan-deretan kisah hidup mereka, mereka juga hidupnya dalam keadaan yang terjaga dan terpelihara. Macam mana nak dijaga dan dipelihara hidupnya? Dalam keadaan baik-baik saja? Pastilah sekali lagi dengan ilmu. Orang yang dia ni kerap hidupnya qarib dengan Al-Quran, qarib ni dekat rapat dengan Al-Quran, matinya Allah angkat darjatnya, ilmunya dengan Al-Quran tadi menjadi asbab dia mulia dalam kematian. Ataupun apa-apalah. Maka sebab itu subhanallah, ini kita belajar, tak apalah orang tak kenal kita, biar Allah yang mengangkat darjat sesuai dengan waktu dan keadaan. Ini moga-moga dengan sebab ilmu. Ya Allah, kita minta kematian pengakhiran yang baik, ya Allah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, kami nak pengakhiran yang baik, kami tak nak pengakhiran yang buruk, ya Allah. Moga-moga dengan asbab ilmu. Apatah pula kita pernah dengar orang yang pergi nak menuntut ilmu, Allah takdirkan meninggal dunia, kemalangan ataupun apa-apa sebab, tapi tengok kerana sebab tadi nak menuntut ilmu, Allah angkat darjat dia. Ketika hidupnya dah mulia, matinya lagi mulia. Maka moga-moga puan-puan muslimat, kita nak terus semangat ni cari ilmu, betul? Memang penat, tak seronok kan? Tapi kita tahu ilmu ni lah menjadi satu medan untuk kita. Dan apa? Kita kena pegang satu benda. Puan-puan muslimat, kita pegang ni, kita kena patut cemburu pada nenek-nenek, ibu-ibu yang dah berpencen, betul tak? Kan? Sebab apa? Mereka contoh kalau kuliah pagi tadi saya di Wang Semaju. Habis Wang Semaju datang ke sini. Mereka ni adalah ibu-ibu yang kebanyakannya berpencen ataupun yang dah berusia. Yang mana daripada kuliah subuh tadi dah ada dah. Subuh berjemaah, kuliah subuh, sambung masuk kuliah duha, lepas tu sambung lagi sampai ke malam nanti. Sibuk jadualnya. Kita kena cemburu, kenapa? Ya Allah, aku mungkin tak mampu macam tu. Tak boleh sebab bekerja ni. Kita ada tugas komitmen yang lain. Nanti Ramadan lagi nantilah, betul? Ramadan biasa. Nanti wanita-wanita berkerjaya akan kata, Ustazah, kami tak boleh nak khatam 2 kali macam orang-orang tu, Ustazah. Kami tak boleh i'tikaf selalu, Ustazah. Betul, faham. Tapi ni kita sebut, kita orang yang berilmu, kita tahu macam mana urus masa kita. Jadi moga-moga walaupun sekalipun kita tak boleh nak jadi macam mereka, hebatnya i'tikaf di masjid, hebatnya amalan ibadahnya, tapi paling tidak kita tak tinggal semua. Jadi masya-Allah, jadi kita patut cemburu. Ya, sebab itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengki, cemburu, iri ni adalah satu perbuatan ataupun perkara tak baik, betul? Dengki, iri hati, cemburu ni tak baik. Tapi ada kedengkian yang baik. Cuba sebut apa kedengkian yang baik tu? Ada 2. Apa agak-agak? Rasulullah kata dengki ni tak bagus. Kita iri pada orang, kita dengki. Dengki ni apa? Huraian ni panjang lah. Yang sama ada kita tak suka kebaikan tu pada dia, ataupun kita tak suka dan kita nak tarik kebaikan tadi beralih pada kita, berpindah pada kita. Itu maksud dengki.
Jadi dengki ni Nabi kata tak bagus. Tapi apa dengki yang bagus? Ada dua kedengkian yang bagus. Apa dia? Yang pertama, kita dengki bila mana seseorang tadi dia buat kebaikan, dan kebaikan tadi, ya Allah, aku tengok dia tu banyak buat baik, aku nak baik macam dia juga. Ataupun dengki bila orang yang ada ilmu, ya Allah, bagusnya dia belajar ilmu, dia baik, dia banyak ilmu, aku nak banyak macam dia juga. Itu. Jadi kedengkian-kedengkian ini yang dibenarkan. Moga-moga kita semua bersemangat dengki sesama kita. Dengkilah dia tu tak pernah ponteng lagi usrah takaful. Contoh kan. Kita pun kata, oh aku dengki pada dia, aku pun nak macam dia. Jadi moga-moga kita jadi sebab contoh. Baik, ini pertama, angkat darjat. Kedua, apa dia? Masya Allah, kelebihan menuntut ilmu yang kedua, yang ni kita semua nak. Dalam doa kita minta pada Allah kerap kali, setiap kali doa. Apa dia? Ya Allah, masukkan kami ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Ada pula doa, ya Allah, masukkan kami ke dalam syurga-Mu tanpa hisab, ya Allah. Tu dia. Kita minta tu berat tu, minta besar tu. Tapi sebab itu bila permintaannya besar, usahanya juga kena turut sama besar. Maka apa yang kedua, kelebihan orang berilmu? Orang yang menuju jalan ilmu, Allah mudahkan jalannya untuk menuju ke dalam syurga. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Salak tariqan yaltamis fiha ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, atau kama qala. Siapa yang dia menempuh jalan-jalan untuk menuntut ilmu, oh susah payah, banyak godaan, banyak cubaan, banyak ujian nak pergi menuntut ilmu. Tapi apa dia tempuh, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan-jalan mudah untuk masuk ke dalam syurga. Jadi moga-moga puan-puan, mungkin tadi kita kata kita bukan ahli i'tikaf, kita bukan ahli khatam Quran, kita bukan apa lagi, ahli ibadah, kita bukan ahli zikir contoh. Tapi moga-moga asbab kita konsisten majlis ilmu hingga sepanjang-panjang ini kita berada, kita duduk dalam majlis ilmu, kita usaha. Moga-moga asbab itu kita termasuk tadi kita sebut. Mungkin bukan masuk syurga kerana itu, ini, tapi moga-moga kerana jalan-jalan ilmu yang kita telah tempuh, insya-Allah. Allahumma amin. Baik, itu nombor 2. Dan seterusnya nombor 3. Nombor 3 apa? Nombor 3, kita dalam doa kita, apa yang kerap kali kita sebut dalam salat yang wajib. Okey, saya ulang soalan ya. Doa ni adalah perkara yang Allah suka. Tetapi kita tahu doa ni bila kita buat dapat pahala, tak buat tak dapat dosa. Jadi hukumnya lebih kita kata sunat lah ya, ataupun perkara yang Allah suka. Dia bukan jatuh wajib, sebab bila wajib, kalau tak buat dosa. Tapi soalan saya, daripada banyak-banyak doa yang kita biasa doa, yang sunat, yang baik, yang Allah suka tadi, apa doa yang wajib, yang memang kita minta? Wajib tu maksudnya memang kena minta. Apa dia? Ampun dosa lagi, tubuh badan. Wajib ni memang kena minta, tak ada pilihan. Siapa dapat jawab, kita bagi hadiah ni. Ni memang wajib. Bila sebut wajib, memang perintah kena minta ni. Oh subhanallah, bagi tepukan sikit kat puan ni. Bagilah tepukan. Masya Allah, betul. Wajib ni sebab kenapa? Dia rukun solat. Faham ke faham? Jadi dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta jalan yang lurus, yakni jalan seperti orang-orang yang sebelumnya. Ihdina, berikan kami petunjuk, hidayah. Bayangkan kalau dalam salat kita tak baca rangkap yang ini, ataupun kita punya Al-Fatihah tadi tak sempurna, solat kita sah ke tak sah? Sebab dia termasuk rukun qauli dalam solat, rukun ucapan yang kena baca. Jadi bila kita kata Al-Fatihah ni wajib, rukun, maka inilah kita kata doa yang wajib kita sebut dalam solat kita. Setiap kali kita solat, kita ulang tak berhenti. Maka nak belajarnya apa? Nombor 3 tadi, ilmu adalah jalan-jalan hidayah. Kalau kita sebut tadi, nak dapat hidayah kena minta dengan doa. Hatta dalam solat Allah wajibkan kita untuk kita doa dapat hidayah. Jelas? Cuma sekarang kita belajar hidayah ini
Selain kita minta dalam solat yang wajib tadi, yang kita kata rukun qauli, maka hidayah ini juga kita boleh dapat dengan jalan-jalan menuntut ilmu. Jelas? Masya Allah. Jadi puan-puan, hidayah ni penting ke tak penting? Bukan nur hidayah ya. Ya. Hidayah ni kalau kita sebut sangat penting. Sebab apa? Bayang ya, daripada kita buka mata pagi tadi sampai sekarang ni nak tertutup mata balik ni, kan ada yang macam bertahan, yang mengantuk lepas makan ni bertahan, ya, sampai kita tidur nanti malam nanti. Sepanjang kita buka mata kita melalui hidup kita hari-hari ni, kita ada banyak pilihan yang kita kena buat keputusan. Dan setiap keputusan itu kalau tidak dibimbing dengan petunjuk Allah, mungkin kita akan buat pilihan keputusan yang salah. Yang salah tu satu hal, yang dosa itu satu hal. Sebab itu tengok, kita nak biar Allah pimpin dan bimbing apa setiap keputusan dan perbuatan yang kita buat. Hatta kita pilih pakaian pagi tadi, hatta kita nak buat apa, nak cakap apa pun, biar setiap satunya biar Allah yang bimbing dan pimpin. Itu maksud hidayah. Biar Allah pimpin kita. Dah off track dah ni, on track semula. Dah tersasar ni. Ni jalan balik ni. Sini balik. Ni jalan yang betul. Itu. Maka hidayah petunjuk ni sangat penting, sepenting itu. Ya, bayangkanlah ya, kalau kita round-round kat tempat yang kita tak biasa, tak familiar kan, tanpa ada apps, ya, sama ada Google Maps ke, ada Waze ke dan sebagainya, kita akan berpusing dan berputar pada tempat yang mungkin sama berkali-kali kerana sesat. Betul ke tidak? Ya, mana jalan keluar? Alamak, masuk lagi jalan ni. Mana jalan keluar? Alamak, terlajak pula, contoh. Jadi apa? Petunjuk ini sangat penting, betul? Untuk on track, biar kita sampai ke destinasi yang betul. Jangan salah-salah tempat. Maka itu petunjuk. Maka penting, petunjuk ni sangat penting. Ya, sepenting ni bagi kita kalau orang perempuan ni kan, ingat jalannya tidak, ya, contoh. Begitu dah 10 kali dah. 10 kali pun tak ingat, contoh. Jadi kita rasa subhanallah, setiap kali kita pergi pun kita kena ada petunjuk, panduan untuk kita. Jadi ini kita sebut hidup kita apatah lagi puan-puan muslimat. Maka pegang ini sangat, bahawa dengan jalan-jalan kita menuntut ilmu, Allah bimbing dan pimpin kita. Sebab apa? Oh, tadi Ustazah dah tegur ni, Ustazah cakap ni, Ustazah ingatkan ni. Keluar dari majlis ilmu, kalau kita nak buat salah atau dosa yang tadi dah diingatkan, dalam fikiran kita ni akan berulang-ulang macam, dia macam apa? Dia macam tayang semula, ataupun ingatkan semula, ataupun tadi Ustazah sebut tadi, dia macam recorder. Kan dia akan play balik, playback kan. Ingat balik, dengar balik. Apa tadi yang dipesan? Jadi benda-benda pesanan itulah yang akan menjaga diri kita daripada terbuat perkara-perkara salah. Baik, seterusnya dah berapa dah ni, kira ke tak? 3. Yang keempat. Ya, yang keempat, masya-Allah. Puan muslimat, saya di JAKIM sebagai kaunselor syar'i, KSK Care Center di JAKIM. Jadi banyak, dia bukan setakat isu kalau rumah tangga tu biasa dah lah ya. Orang yang berkahwin 10 tahun nak bercerai, 5 tahun nak bercerai, 10 tahun, 15, yang 35 tahun nak bercerai pun ada. Itu biasa. Yang kita kata isu-isu sekarang ni, masalah mental itu juga, saya bukanlah nak kata biasa ya, tapi itu yang kita kata kena realitinya, sedar bahawa itu pun banyak berlaku dalam masyarakat. Ya. Seawal usia, kalau kita tengok ya, statistik terbaru 2023 National Health punya statistik, data, hampir setengah juta kanak-kanak di Malaysia. Ya, kalau kita tengok balik statistik kanak-kanak, kita kat Malaysia ada hampir 32 juta rakyat Malaysia. Tengok balik statistik kanak-kanak ada berapa. Dan daripada nilai itu, setengah juta kanak-kanak ada masalah tekanan jiwa. Tekanan jiwa tu kanak-kanak tau. Belum sebut remaja, belum sebut dewasa, macam kita ni semua dewasa ni. Belum sebut warga emas. Ya, jadi statistiknya tu berbeza-beza. Jadi kalau kita kata daripada kanak-kanak dah jumlahnya sangat banyak, bagi saya sangat banyak, setengah juta tu angka besar, pun dah ada tekanan. Kalau kita fikir tekanan apa bukan dia ada komitmen, tak bekerja, tak fikir tak ada suami lagi, kan, tak pergi bekerja nak cari duit, nak makan apa, semua provided. Tapi kenapa angkanya besar? Itu kita bincang. Dan kalau kita sebut remaja pun sangat ramai. Ya, kalau saya kata, saya dengan pelajar-pelajar saya di college, ya, setiap kali mereka tak datang hadir ke kuliah, bila mereka bagi MC, surat tunjuk sebab,
Dan kebanyakan mereka tunjuk sebab adalah surat appointment kepada secretary. Ya, bila saya tengok, Masya Allah, di manakah silapnya generasi kita begini? Ya, di manakah kurangnya ataupun kat mana sebenarnya ni? Ya, punca masalah ni. Kesian. Jadi bila kita sebut ni, kenapa? Sekali lagi kita sebut sebab hati yang hilangnya tenang. Ada banyak sebab lah, banyak faktor puan-puan ya. Ada faktor-faktor keluarga, ada faktor persekitaran, macam-macam. Tapi nak sebut secara mudah adalah rupa-rupanya zaman sekarang ramai sangat orang yang hilang tenang dalam jiwa. Betul ke tak betul? Hilang tenang tu satu hal, ada tekanan tu satu hal. Tapi kalau orang yang dia ada tekanan, tak ada ilmu urus tekanan, itu hal yang lain. Faham? Orang yang bila dia tertekan, dia ada ilmu urus tekanan, dia akan recover lebih mudah. Berbanding orang yang dia ada tekanan, dia tak tahu buat apa, dia tak ada ilmu, tak ada kemahiran, knowledge tak ada, skill tak ada, maka dia akan berlama-lama dalam keadaan tekanan. Jadi nampak beza dia? Beza. Ya, kita faham resilience level orang berbeza-beza. Faham, resilience level ni maksudnya tahap dia menerima sesuatu tu. Ada orang yang dia boleh terima, dia ada masalah, dia rasa okey sikit je. Tapi ada orang resilience level dia low, rendah, yang masalah mungkin nampak sama tapi bagi dia tertekan yang sangat-sangat. Mungkin ada. Tapi apa kita sebut, kalau tidak ada kemahiran dan ilmu, sekali kita sebut ilmu, maka dia akan berada dalam fasa sakit tadi berlama-lama. Jadi kita kata apa yang keempat, majlis ilmu adalah jalan untuk dapat hati tenang. Masya Allah, moga-moga ini terapinya, moga-moga ini juga ada ubatnya. Bila saya ada satu klien, saya teringat ya, setahun lepas lah ya, klien saya ni pencen ya, wanita pencen yang dulu berkerjaya, ada jawatan tinggi, kemudian bila dah pencen duduk rumah tak buat apalah kan ya, rutinnya sama, mengulang rutin sama. Jadi bila mungkin sebulan 2 bulan nak rasa seronok, sebab dulu penat kerja tak sempat rehat, bila dapat rehat ni seronok sebulan 2. Tapi bila lama-lama rutin yang sama berulang, akhirnya dia akan jadi bosan. Bila bosan dan dia tak usaha untuk keluar daripada perkara tadi, dan dia keep on going rutin tadi, dia akan ada masalah dalam jiwa dan mental dia. So apa terapi, antara one of the terapi yang saya bagi pada dia waktu tu, saya sarankan dia, saya kata macam ni, cari mana-mana surau atau masjid di kawasan perumahan, aktif dekat situ, paling tidak pergi kuliah ilmu, duduk di dalam kuliah ilmu. Ini one of the terapi lah yang saya bagi dekat dia, homework. Supaya apa? Supaya dia tak rasa, kita jangan buat main-main ni, depression ni kan, kemurungan ni, bila orang yang depression ni sangat lama dan dia tak tahu how to handle, how to cope depression, dia akan jadi masalah-masalah yang lain kan. Dan tekanan ni juga akan bagi efek pada kesihatan. Banyak juga klien-klien yang dia ni mula-mula memang ada masalah kesihatan, contoh kanser, tapi bila dia tak ada support system, tekanan daripada orang sekeliling dan sebagainya, kanser tadi mungkin boleh diubati, boleh dirawat, tetapi kerana tekanan yang melampau, kanser tadi jadi worse, jadi lebih teruk pun boleh jadi. Sebab itu kita kena belajar macam mana untuk ubat rawat jiwa kita tenang-tenang saja. Majlis ilmu jalan dia, insya-Allah. Boleh? Sebab kenapa? Janji Nabi kata dalam majlis ilmu turunnya para malaikat yang mendoakan rahmat dan memberi sakinah. Sakinah ni apa? Ni pun bukan nama orang. Tadi hidayah, ni sakinah. Okay, sakinah ni ketenangan ya. Ketenangan tak boleh beli kat kedai. Ya, jadi cara dia inilah contoh untuk dapat tenang, majlis ilmu jalan dia. Jadi siapa yang serabut tu duduk saja je kat majlis ilmu sambil-sambil dengar. Insya-Allah dengan jalan-jalan itu Allah campak tenang. Baik, saya tinggalkan 4 saja. Cuba ulang balik satu persatu. Nombor 1. Apa dia? Masya-Allah, Allah angkat darjat. Sahih, betul. Nombor 2. Ya, jalan mudah ke syurga ya Allah. Allahumma amin ya Allah. Nanti hujung nanti kita tutup sikit dengan satu syair, boleh? Syair ni kita biasa dengar. Ilahi lastulil firdaus. Hujung nanti boleh? Kita tutup dengan satu kata-kata bait-bait ya, saja Arab ni ya. Kita pun begitulah ya. Ya Allah, kita nak syurga, kita impi syurga ya Allah. Tapi kita tahu kita tak layak, tapi kita juga tak mampu ya. Kita tak sanggup untuk ke neraka. Jadi ini Allah bagi kita cara peluang ni untuk dapat syurga dengan majlis ilmu, insya-Allah. Nombor 2. Nombor 3.
Masya Allah, jalan-jalan hidayah ya. Moga-moga bila kita terbuat salah, terbuat silap, kita manusia puan-puan, saya juga manusia, kita semua. Ada kala kita terbuat sengaja tak sengaja. Ada kala kita terbuat mungkin terleka. Biar dalam keadaan terbuat dosa tadi, datangnya teguran-teguran tadi dalam keadaan yang kita faham tak kan? Sebab faham tak, ada masanya kita buat tadi, kita tahu tu salah, tiba-tiba ada datang bisikan, laluan dekat fikiran kita, dalam hati kita, tak boleh buat ni, salah ni. Biasa kan? InsyaAllah, moga-moga sebab asbab ilmu yang kita belajar itu yang datang ya. Dan yang seterusnya, apa yang akhir tadi, kelebihan ilmu. Keempat, ya sahih, jiwa-jiwa yang tenang. Jadi moga-moga, sebab itu nanti Allah akan panggil kita, wahai jiwa-jiwa yang tenang ya, yang mana kembali kepada Allah dalam keadaan engkau redha kepada Allah dan Allah redha kepada engkau. Dalam Al-Quran Allah sebut, Allah panggil kita wahai jiwa-jiwa yang tenang ya. Kita nak biar tenangnya di dunia. Tenang ni puan-puan, jangan salah faham ya. Tenang ni bukan maksudnya memang tak ada masalah langsung. Kadang-kadang orang yang lagi banyak masalah itulah yang bila dia berusaha dan dia ada ilmu untuk urus tenang tadi, dapat tenang tadi, masalah dia mungkin lagi banyak daripada kita, tapi kita tengok dia tenang-tenang sahaja kan. Sebab akhirnya tenang tu dari mana? Tenang tu dalam jiwa, betul? Jadi orang yang kalau kita tengok mukanya serabut kan, auranya bila dia lalu je macam zup kan, macam dia lalu tu macam ada aura lain ya. Sebab masalah yang dia bawa tadi, tekanan, pendam, sakit, luka, trauma dalam yang dia tak rawat tadi, orang mungkin tak tahu apa trauma dia, tapi tengok muka wajah dia pun orang boleh tahu yang dia ni bermasalah. Setuju tak? Kita pernah kan jumpa orang-orang macam ni? Betul tak? Ke tak ada? Perempuan tak pernah jumpa orang macam ni? Ada kan? Kadang-kadang kita tengok kawan kita, kenapa monyok je ya, selalu datang office senyum, ceria, mukanya manis, mukanya ceria, bercahaya contoh. Hari ni datang macam muram, sugol ya. Mesti ada sebab, mesti ada masalah. Kita biasa akan nampak daripada raut wajah, sebab muka orang tak boleh menipu. Hatta kalau dia pura-pura ketawa dan senyum pun, tapi sekali-sekali kita akan nampak dia termenung, betul? Ini. Jadi kenapa? Sebab dia pameran dari dalam jiwa manusia. Dalam tenang, insya-Allah luar pun akan tenang, walaupun sebenarnya banyak dugaan yang dia sedang hadap. Jadi ini 4 perkara kelebihan-kelebihan orang yang sedang berjuang dalam menuntut ilmu. Puan-puan, kita semua dalam berjuang. Maksud berjuang ni apa? Ada kala kita terjatuh, kita jadi lemah, jadi malas, terleka, terberhenti pun ada kan. Tapi jangan lama-lama ya. Kawan-kawan ni, kawan-kawan yang ada sekeliling ni, tolong, kalau nampak kawan tu lama sangat tak datang kuliah, lama tak datang usrah tu kan, panggil, kan, ajak. Jangan buat-buat tak nampak kan. Jangan buat-buat tak tahu. Biar kita nak ni awal tahun ramai sampai hujung tahun bulan 12 ramai ni macam ni, insya-Allah. Moga-moga. Baik, itu 4 kelebihan menuntut ilmu. Sekarang nah kita pergi insya-Allah untuk kita tutupkan slot kita. Apa dia? Penyakit orang yang berilmu. Moga-moga kita minta, ya Allah, jauhkan kami ya Allah daripada perkara-perkara ini, daripada ilmu yang tak bermanfaat. Baik, apa penyakit orang yang menuntut ilmu? Ya, dalam hadis Nabi kata apa? Salasun muhlikat, iaitu 3 perkara yang boleh membinasakan. Salasun muhlikat, 3 perkara yang boleh membinasakan manusia. Apa dia yang pertama? Iaitu syuhun muta'un ya. Syuhun muta'un ni apa dia? Iaitu orang yang bakhil ataupun kedekut untuk, ataupun kedekut yang ditaati. Dia ikut sang kedekut, dia bakhil. Okay, nombor 1. Nanti kita terang bakhil apa ni. Yang kedua apa dia? Wahawan muttaba'un. Wahawan muttaba'un ni maksudnya hawa nafsu yang diikuti. Muttaba'un, yang dia nak ikut, hawa nafsu yang diikut-ikutkan ya. Dan yang ketiga apa? Wa'ijabul mar'i bi nafsih, yang dia ni rasa takjub dengan dirinya sendiri. Baik, cara mudahnya 3 benda. Nanti kita sambung ada 4. Baik, apa 4 ni? Nanti tolong ingat. Tadi 4 kelebihan, yang ini 4 penyakit. Boleh? 4 penyakit pertama itu bakhil. Ini penyakit orang berilmu, bakhil. Bakhil ni kedekut lah. Ni apa maksudnya? Dia ni pandai, dia ada ilmu, tapi dia tak nak kongsi. Kan, Masya Allah. Kau pandai buat ni, kau ajar aku. Kau belajar sendiri. Contoh, kau buat sendiri. Ada tak kita jumpa kadang-kadang orang macam ni? Ada kan.
Sedangkan sebenarnya ilmu yang diajar, orang dapat manfaat, itu sedekah jariah untuk dia, sedekah kekal untuk dia. Bila dia mati, itu saham akhirat untuk dia. Dah mati tapi dapat pahala, dah mati tapi buku amal masih tercatat pahala. Sebab ilmu inilah kita sebut, ilmu yang kita dapat, panjangkan, ajarkan pada orang. Apa pun ilmu. Kan ustazah saya tak pandai ilmu agama lah, ikut ilmu yang puan-puan ada lah. Kan mungkin ilmu dalam bidang finance, mungkin ilmu dalam bidang admin, ilmu dalam bidang HR, ilmu dalam masakan, ilmu itu kan semua ilmu belaka. Jadi apa kita sebut, apa kepakaran dan kepandaian yang kita ada, jangan kita sorok, jangan kita kedekut untuk kita berkongsi. Ingat, bila orang dapat kebaikan dari ilmu kita kongsi tadi, walau sikit pun sebenarnya, tapi pahalanya berkekalan, berpanjangan. Tak nak ke kita, Masya Allah, MLM ni Masya Allah, pahala yang berterusan. Ini pertama. Jadi jangan kedekut ilmu. Dapat ilmu baru, dapat ilmu, kongsi, sebar-sebar dan ajak. Ini pertama. Dan yang kedua tadi apa? Hawa nafsu yang diikuti, ataupun senang ceritanya kalau kita faham, ini adalah lebih kepada perasaan sombong. Kan? Orang berilmu, Masya Allah, ni nak jaga diri kita, nak jaga hati kan, daripada perasaan sombong. Macam kita kata tadi, awal tadi, Ustazah, saya rasa saya dah pandai dah, saya tahu dah, kan, saya tak nak dengar dah, saya tak nak belajar dah, saya tak nak pergi kelas dah, tak nak pergi kuliah. Jadi itu termasuk ciri-ciri orang yang takabur. Dia membesarkan diri, dia sombong. Kenapa? Sebab orang sombong ni apa dia? Dia rasa dia dah hebat dan dia mampu merendahkan orang lain. Jadi kita tak nak. Kita ada ilmu, jangan sebab ilmu tadi jadikan kita sombong. Kan betapa ramainya orang yang bila dia dah ada ilmu, dah ada kepakaran, dia kata, oh aku ada pengalaman lagi banyak, kau kan junior je. Contoh aku senior, pengalaman banyak, ilmu banyak. Jadi itu tidak menjadikan sebab untuk kita sombong. Betapa kita belajar, orang ataupun dalam kisah-kisah yang lepas, ada orang yang diazab seksa kerana sombong, kerana harta. Itu namanya Qarun. Ada orang yang disombong kerana pangkat, itu Namrud. Ada orang yang sombong kerana pengikut ataupun kekuasaan, itu Fir'aun. Ada orang yang sombong ataupun kita kata yang sombong kerana amalan atau ilmu. Ini siapa agak-agak? Siapa? Dalam banyak-banyak kisah yang diceritakan, dia ni adalah yang sombong kerana ilmu dan amalan dia. Pandai belaka dia tu, Masya Allah, belah sini, walaupun di sebalik tirai betul, Iblis Masya Allah, Iblis dia tahu segala ilmu yang ada, dia hidup lama lagi, Allah memberikan dia hikmah dan ilmu yang banyak, tapi kerana sombong, ilmu tadi tak menyelamatkan dia. Jadi nah kita sebut, jangan kerana ada ilmu yang banyak kita sombong dengan ilmu, sedangkan ilmu tadi sebenarnya lagi dekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Biar kita sombong, jadilah resmi padi yang makin berisi makin tunduk. Kita nak lagi banyak ilmu, sebenarnya lagi tawadhu', insya-Allah. Moga-moga Allah izinkan kita hati yang tawadhu'. Itu kedua. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga tadi wa'ijabul mar'i bi nafsi, yang dia ni takjub dengan diri dia. Dalam bahasa mudahnya, kalau tadi takabur sombong, nombor 3 ni ujub. Pandai. Ujub ni dia, orang tak puji dia, dia puji diri sendiri. Puji diri sendiri tak masalah. Perempuan jangan salah faham Ada orang kata, Ustazah, kan banyak ni pakar-pakar motivasi kata, kita nak menghargai diri, kena puji diri, cari benda-benda yang baik pada diri. Tak boleh ke? Boleh. Yang tak bolehnya ujub ni adalah bila kita rasa yang baik itu kita punya, bukan milik Allah. Faham ke? Faham. Oh, aku hebat ni sebab aku. Tu dia. Sedangkan, ya Allah, syukur ya Allah, kau jadikan aku hebat. Alhamdulillah ya Allah, kau bagi aku rezeki ni. Ya Allah, aku nak positif hari ni, motivasi hari ni, aku nak hidup lebih baik hari ni. Tengok kebaikan, tapi puji balik, serah balik pada Allah. Itu tak ada masalah. Itu motivasi hidup. Tapi yang tak boleh tadi kita sebut, oh aku hebat ni sebab aku. Itu tak boleh. Jadi ujub bila mana dia merasa dirinya saja cukup baik dan hebat. Jadi orang yang macam ni, dia akan ada masalah lah. Dia akan letak satu barrier. Barrier apa? Penghalang untuk dia terima kebaikan. Sebab awal-awal dia dah tutup, dah ada gap, jadi begini kita tak nak, insya-Allah. Dan yang akhir, pertama tadi bakhil, kedua tadi takabur sombong,
ketiga tadi ujub, yang keempat adalah penyakit orang berilmu adalah riak. Masya-Allah ya, masya-Allah, moga-moga Allah jauhkan. Ya, riak ni apa? Apa beza dia? Ni semua penyakit hati belaka ni kata Imam Al-Ghazali. Apa beza? Kalau takabur ni sombong, dia rendahkan orang lain, dia tinggikan diri dia. Kalau ujub ni dia puji diri dia. Semua ni kerana dia semata-mata, bukan kerana Allah. Dia tidak balikkan kebaikan tadi pada Allah, ujub. Tapi apa beza pula dengan yang ni, riak? Dia bukan setakat bangga lagi. Apa riak? Belakang. Kalau bongkak tadi macam takabur, sombong. Riak ni apa? Pandai. Belakang. Menunjuk-nunjuk. Riak ni keyword dia adalah dia buat kerana orang. Menunjuk, nak tunjuk. Ya, riak ni dia buat untuk orang, kerana orang. Jadi beza ya kalimah-kalimah ni, terms. Every terms ada different meaning ya. Takabur, sombong, dia besarkan diri dia. Takabur, kabir tu besar. Takabur, besarkan diri dia, rasa hebat, rendahkan orang. Itu takabur, sombong. Kalau ujub, dia puji diri dia. Aku hebat. Hebat tu dia letakkan pada usaha dia saja, bukan dia rely pada Allah. Okey. Kalau riak tadi adalah tunjuk. Dia nak tunjuk pada manusia, nak buat kerana manusia. Dia buat, bukan buat kerana Allah. Okey. Jadi apa penyakit orang berilmu ni lah? Ya, dia berilmu, dia nak tunjuk dia hebat. Dia berilmu, dia nak tunjuk dia pandai. Maka nak tunjuk tadi, itulah yang menyebabkan dia buat bukan kerana Allah. Dan untuk saya tutup, insya-Allah, mungkin kalau ada soal jawab sekejap lagi. Sebelum saya tutup, kita nak tadi nasyid sikit kan. Lepas tu kita tutup dengan satu doa. Saya ajar satu doa untuk minta ilmu yang bermanfaat, insya-Allah tutup nanti. Ya, saya nak kongsi satu hadis ni, bagaimana Nabi SAW sebutkan ya. Ini sebagai satu amaran untuk kita. Nabi kata apa? Ada 3 golongan, 3 kelompok manusia yang mana ketika saat dia buat baik dekat dunia dan dia mengharapkan redha Allah dan mengharapkan kerana kebaikan tadi masuk syurga. Tapi Nabi kata 3 kelompok ini yang dia berjalan nak menuju ke syurga, akhirnya diseret, ditarik dan dijunam ke dalam neraka. Secara mudah kita boleh belajar, titian sirat, hujung sana syurga, bawah ni neraka. Dah jalan nak masuk syurga, ditarik, diseret. Bukan ditarik, ditolak, diseret. Ditarik, diseret, bawah tu neraka, dihumban, dijunam, masuk dalam neraka. Dia ingat kat dunia dah buat baik belaka. Baik, apa 3 golongan ni? Pertama, masa hidup dia suka derma. Kan, dermawan. Jadi dia suka derma, dia suka sedekah. Maka bila mati, bila dekat atas titian sirat, dia ingat, oh kerana sedekah aku tu lah aku layak masuk syurga. Dan nak masuk syurga dah ni. Tapi diseret, dihumban masuk neraka. Kenapa? Kerana disebutkan dia bersedekah kerana untuk, tadi kita sebut, nak orang puji dia menjadi sebagai dermawan, bukan kerana Allah. Pertama. Kedua, siapa pula orang kedua? Dia waktu hidup kat dunia, dia berjuang, berjihad di jalan Allah, menentang musuh Islam, berperang, bermati-matian. Tapi sama juga kisah dia. Bila dia nak berjalan, nak masuk syurga, diseret, dihumban dalam neraka. Kenapa? Rupa-rupanya dia hanya nak dapat gelaran syuhada, orang yang mati syahid. Oh, itulah syuhada, itulah orang yang mati syahid. Tapi itu saja gelaran yang dia dapat, ditinggalkan oleh penghuni dunia. Tetapi namanya tidak tersebut, tak terpanggil oleh makhluk di langit. Ya, jadi kerana tujuannya salah, niatnya salah, bukan kerana Allah. Dan akhir yang ketiga siapa? Inilah dia, orang yang berilmu. Dekat dunia dia berilmu dan dia mengajar ilmu. Tapi akhirnya dia hanya semata-mata nak orang kenal dia sebagai alim, orang yang berilmu. Dia mengajar bukan kerana Allah, bukan niatnya ikhlas kerana Allah. Nak orang gelar dia pandai saja. Maka akhirnya penghabisan dia, penamatnya sama. Dan sebab itu kita sebut, jaga hati kita bersama-sama kan. Saya bercakap lagi lah, kita semua ya, kita kena setiap kali jaga hati kita. Moga-moga kita buat semua lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Baik, sebelum kita zikir, jom sama-sama ikut saya doa ni. Okay, doa ni tak susah pun. Dan mungkin ada yang dah hafal pun doa ni. Moga-moga dalam doa ni kita minta 3 benda ya. Minta 3 benda tu apa? Sekejap kita belajar. 3 benda ni cuba kita hafal. Kalau tak boleh hafal tak apa, sekejap saya post doa ni ya, kepada AJK. Nanti AJK distribute dalam grup WhatsApp insya-Allah. Cuba hafal lah. Baik, jom sama-sama kita angkat tangan, kita tadah tangan, kita doa insya-Allah. Ikut ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Okay, ulang. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, kami tadi kita dah gantikan kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Allahumma amin. Ada 3 benda kita minta, mudah saja. Ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, rizqan tayyiban, rezeki yang baik, dan juga amalan mutaqabbalan, dan amalan yang Allah terima. Ya Allah, semua amalan kecil yang besar, moga Allah terima semuanya. Allahumma amin. Ya, senang je kan doa ni. Jadi moga-moga kita hafal. Baik, jom sama-sama. Ada soalan tak sebelum tu? Tak ada dah. Oh, laju tak ada. Tak ada dah. Baik, kalau tak ada, insyaAllah sebelum nanti kita akan solat zuhur bersama-sama berjemaah, jom sama-sama kita tutup dulu dengan zikir ini, insyaAllah. Zikir ni pun tak panjang pun kan. Jadi insyaAllah kita ulang 2 kali lah. Kita ulang 2 kali untuk kita tutup slot kita pada hari ini. Moga-moga dengan asbab ini Allah pandang sungguh-sungguh kita usaha berazam 2026 nak habiskan masa-masa kita dengan masa yang terbaik, insyaAllah. Ya, moga-moga. Jom. Bismillah. 1, 2, 3. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Allah fahabli tawbatan waghfir zunubi fa innaka ghafiru zambil azim. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Allah fahabli tawbatan waghfir zunubi fa innaka ghafiru zambil azim. Ya Allah, terimalah ya. Ampun kami, maafkan kami di atas segala dosa-dosa yang sengaja atau tak sengaja, yang zahir atau yang tersembunyi, yang lepas, yang kini atau yang akan datang. Ya Allah, ampunkan semua dosa-dosa kami. Ya Allah, jangan Engkau biarkan kami membawa bebanan-bebanan beratnya dosa ini. Ya Allah, hingga akhirnya hati kami terikat, terjerat dengan dosa-dosa. Ikatan dosa ini menghambat kepada hilangnya rasa tenang dan bahagia. Ya Allah, moga-moga dengan asbab majlis ilmu yang kami hadir, majlis ilmu yang kami datang, Ya Allah, Engkau ampunkan dosa kami, Engkau angkatkan darjat kami, dan Engkau berikan tenang ke dalam hati-hati kami. Allahumma amin. InsyaAllah. Baik, jadi kalau tak ada apa soalan, insyaAllah terima kasih semuanya. Wa'alaikumsalam silap. Moga terus kita berjuang biar penatnya berpahala. Ya, insyaAllah esok saya berprogram di Pahang, tajuknya penat yang Allah suka. Esok saya akan bermusafir di Pahang. Jadi tajuknya penat yang Allah suka. Jadi moga-moga tak apalah penat, tapi penatnya berpahala daripada penat yang sia-sia. Jalan kaki pergi mall pun penat, puan-puan. Kan? Tapi kalau jalan kaki pergi mall tak dapat pahala, rugi.
Ya, jadi kalau kita penatnya duduk dalam majlis ilmu, penatnya, moga-moga sepanjang penat tadi dikira sebagai pahala. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi. Sekian daripada saya. Ma'assalam silap wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan juga wal 'asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa aminus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin ya rab. Alhamdulillah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan sihat Lama tak dengar cerita. Ada je. Ada je lah. InsyaAllah ada je. Negara sekali lagi zona saya kena check, tak ingat. InsyaAllah. Ini berapa tahun dah buat jamuan. Tahun lepas lah baru juga lah. Sebenarnya asyik. Oh dah mula. Oh Masya Allah. Sebab akak orang-orang yang lama tu pernah rasa ni banyak orang baru kan. Budaya-budaya tu dekat. Ya, faham. Terus di situ. Cukup rasa bingung. Lama ramai yang daripada lama yang sekarang kat sini lagi. Kita dah tak ramai sangat. Masih ada lagi pergi yang tak kembali. Ramai juga yang baru lah. Mana-mana saya ikut je. Boleh. Anak sini nak tanya ustazah ada perlu ke jemputan untuk di Ramadan tengok jadual. Saya tak ingat kena tengok jadual. Sebab saya ingat macam orang kat surau saya. Puan daripada mana? Puan daripada mana? Jalil. Bukit Jalil. Yang muslimat. Bulan Ramadan. Faham. Kena tengok sebab saya tak berani cakap saya tak ingat. Tak ingat jadual. Saya boleh. Tak ada kan sambung. Ustazah tadi buat bagi PA. Jadual di